Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Berita gembira kepada semua penerima SARA, bantuan SARA sudah mula dimasukkan ke kad pengenalan penerima. Penerima SARA kini boleh pergi membeli keperluan barangan asas di permis yang ada didaftarkan. Untuk pengetahuan, semua penerima bantuan SARA yang bukan di bawah IKASIK akan menerima bantuan SARA sebanyak RM100, manakala penerima di bawah IKASIK akan menerima tambahan sebanyak RM100, menjadikan penerima di bawah IKASIK akan menerima sebanyak RM200 bermula April ini. Bagi yang belum tahu, bantuan SARA yang diagihkan bermula 15 Januari 2025 telah dibayar menerusi penggunaan MyKad secara bulanan kepada 700,000 penerima miskin dan miskin tega, manakala bantuan STR dibayar mulai April 2025. Bantuan SARA ini layak diberikan kepada warga negara Malaysia, lulus sumbangan tunai rahmah STR 2025, kategori isi rumah, bujang dan warga emas tiada pasangan serta tersenarai sebagai penerima miskin tega atau miskin IKASIK dalam rekod data IKASIK di bawah Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri ICU, JPM, sehingga 31 Oktober 2023. Dan untuk pengetahuan, semua bantuan SARA ini akan dibayar sehingga Disember 2025. Bagi tahun 2025, penyaluran SARA adalah melalui penggunaan MyKad di semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak.